InsyaAllah kita dah sampai dalam 21 kilometer ni. Sekitar dalam 20 hingga 25 minit. Pada musim haji, orang akan naik kenderaan dari tempat dia orang duduk pergi ke area Arafah ni nanti. Salah lagi. Subhanallah. Tak bunyi. Cuba tekan. Saya bukan selalu tengok pun. Tekan balik. Slow kan dia punya tu. Macam mana? Tak tu. Kecilkan zoom ke tak? Okay. Tempat-tempat sini hotel namanya. Musim haji dan bulan Ramadan akan buat duit lah. Biasanya bulan Ramadan saja dia orang dah boleh cover setahun punya sewa lah. Dikatakan begitu lah. So ada juga orang yang duduk di sini, rumah dia orang sewakan pada musim haji supaya dia orang dapat ekstra. So, kalau haji tu orang duduk kat situ 40 hari, InsyaAllah dah cover banyak lah untuk setahun tu sewa dia. So dia orang akan pergi duduk kat tempat-tempat jauh sikit lah sementara orang habis haji. Macam tu cara dia. So rumah kat sini yang saya tahulah tak mahal macam Malaysia lah sewa dia. Contohnya macam ada rumah banglo yang kita boleh dapat 2 tingkat ke 3 tingkat, tak ingat saya pernah pergi. 26,000 macam tu, 26 ke 28,000 rial setahun. Tu kita bagi dalam 2,000 lebih lah. Tu rumah banglo. Rumah apartmen Allahualam, tak pernah check. Ni kita dah sampai Aziziyah kot ni. Yalah, Aziziyah. So di sini ada satu hotel yang makanan dia sangat sedap. Saya pernah duduk sekali tahun 2015 kot. Hotel depan tu, Elaf Bakkah namanya. Makanan dia orang Malaysia mungkin tak berapa makan sangat lah, sebab dia Turkish punya food. Dia punya cheese saja ada dalam 15 jenis kot. Memang terkejut lah mula-mula makan breakfast. Semua cheese dia, kuning, oren, putih, semua ada. Kat depan tu. Jadi masa haji tu dia bawa jalan kaki ke naik apa? Pergi Mina? You stay kat mana? Ada baik. Jadi mahal. Mahal ni? Ya. Musim haji kot mahal. Tak. Dia lagi jauh daripada Mekah, lagi murah. Apa ni? Lagi jauh lah? Dia lagi jauh daripada Mekah, lagi murah. Al-baik dia. Sampai. Dia kan 1 hour kan? Dalam 1 hour. Kita tolak 26. In 700 meters, turn left on. Macam sirih yang dia makan, dia akan makan sampai kembung lah. Dia punya pipi ni. So kita orang tanya kan, tak apa ke makan tak kan? Lepas tu kita tak apa. Dia kata tak haram. Cik, tu kita pun macam, ya ke? Masa tu kita orang dah tahu lah pasal Syekh Majid Zindani rahimahullah. Kita tanya, tapi Syekh Majid kata haram. Lepas tu ni ada apa panggil khilaf ni. Lawak tu. Masa naik taksi tu kat, tiba ada apa panggil ribut pasir kan.
member yang kat belakang, Ruben dia buka tingkap. Macam seronok lah. Lepas tu driver tu marah. Kenapa kau kat tingkap? Oh, ni dekat Malaysia tak ada. Tak apa lah. Memang sebenarnya kalau tengah sandstorm tu, biasanya orang duduk dalam rumah, duduk dalam kereta, stop lah sebab takut nanti jadi apa tu, sesak nafas dan sebagainya. Pengalaman kat Yaman lah. InsyaAllah. Okay, semalam tu Pakai spek kan? dia sekarang apa? Dia dekat Straight kiri. dekat embassy apa? Wisma Putra kan? Ya, besok. Dulu dekat sini. Oh, baik apa yang dia. Kita berangan, kita rumah kita macam ni Mana? satu masa nanti. Depan? Straight. Yang rumah yang Imam tu mana yang ni? Tak. Bukan kat Imam sini. Sudas lain. Ni tak tahu. Awali kenapa. kan? Rumah dia? Ni Awali. Imam Sudas belakang sana sikit. Ni rumah siapa tak tahu, tapi kita berangan je lah kan. Sebab tu Amin. saya duduk sini sebab Amin. nak berangan. Boleh je. Dah memang berangan dah. Abang Cik duduk sini tahun bila? 2000 duduk kat Mekah ke apa? 2016. Sempat dengan Balan? Azlan Abang Shah? mana? Kiri Abang kan? mana? Kiri. Azlan Abang Shah. Dia orang Penang. Dia kahwin dengan orang Jordan. Rumah dia Banyak Kat situ? sebenarnya orang Malaysia. Dia kerja bahagian apa tu? Serik, lepas tu keluar jalan Oh, pesawat. dia banyak buat projek dengan government Saudi. Itulah. Kadang-kadang kita ni Dia dah kena tua muka. dah. Kadang-kadang kena muka je. Sebab Abang Lan banyak kan nama. Nama lebih kurang kan, Nama takut dia Azlan salah Shah. orang. Masa lagi Bang Eh. Cik. Bang Cik tak kenal orang kenal dia. Tak ada lah. Kalau yang geng-geng Mekah ni kita orang selalu berjumpa. Okey, keluar jalan besar balik Ni. Ha. Bismillah. T tu kan. CKL lah. CKL lah. Madinah pun dah ganas lah. Madinah dia biasa tu lah. Tengok Sini Mekah paling slow and steady. Dia nak sewa kereta kat sini kat mana? Ni beritahu awal lah. Hmm. 500 yang telefon sekarang. Oi. Traffic light 3000. Situ bawa slow gila. Tak tahu nak buat apa. Ni Eh, first ni- time kan saya drive dekat Saudi. Saudi tak apa. InsyaAllah. Tak ada yang pertama, mesti ada yang kedua nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Kejap lagi kita akan keluar daripada tanah haram Dan Arab Saudi sebenarnya menjaga betul-betulnya tanah haram ni. Setiap jalan, walaupun jalan kampung atau jalan dalam, setiap border tanah haram dia ada signboard dia. Oh, insyaAllah. Dia ada itulah. Cuma dia tak sebesar macam jalan highway lah. Kalau jalan highway dia besar lagi. Tapi yang nanti depan ni akan basic dia punya tu. Ujung lah. Kita jumpa orang Mekah sendiri. InsyaAllah Kalau tak nanti boleh. bawa 120, esok 500. Layar. Apa, 110 boleh lagi, sini 100. Ni slow jam-jam sangat. jual. Berapa orang jual jam-jam? Ini dia kira 20, 15 macam tu lah. Sebab dia jual dekat 10 liter? kilang 5 liter. Bin Daud? 10 rial. Oh, 10. Kalau dekat dekat kilang pun dah 10 rial, dah harga baru. Oh, ya ke? Harga betul baru. Harga potong rambut pun dah 20 dah. Tapi pagi tadi dia dapat 10 dah. Dapat lagi 10 kalau potong rambut. Wah, ini dah 10 rial ni. Kesian Haji, bawa slow pula tiba-tiba. Tu lah. Tercuak. Tadi sebab takut tadi terpecut kan, tu yang suruh 100 jangan risau. Tapi nak ambil video tiang Masjidil Haram ni kan. Tiang apa, Tanah Haram. Depan ni sikit. Maintain kanan lah. Maintain kanan lah. Right. So kita bersama Cik Lima macam Tak dekat dalam TV. Timun Cina. Timun Cina Semangka. Semangka Tembikai. Kat Terengganu panggil Timun Cina. Ni orang Ganu ni. Saya orang Terengganu kat. Oh ya? Risau. Orang Kuala SS. Oh, SF. Tuan Sulaiman. Tahun bila? Kita muda lagi. Tahu dah. Tahun bila muda lagi pun. Tahun bila? Tahu, dah ingat tau. Tapi lahir 84 lah. Padang ni Hafiz. Hafiz tu. Hafiz mana? Ya apa? Dia Hafiz pun gambar dia. Dia buat Hafiz kena nama dia, bapak dia baru tahu. apa? Import obat. Ni dia punya signboard dia. Ni. End of Haram Boundary. Okey. Jadi setiap tanah haram dengan tu dia akan buat signboard macam ni lah. InsyaAllah kita dah masuk tanah Arafah. Tanah haram, tanah halal. Jadi lepas kita tengok boundary ni, kita tahulah tanah Arafah ni sebenarnya berada di tanah halal. Di hari biasa.
Okey. Ikat. Ni Universiti Ummul Qura. Masya Allah. Salah satu kenapa dia nama dia Al-Qura? Sebabkan Ummul Al-Qura ni sebenarnya salah satu nama untuk Mekah. Betul. Untuk Mekah lah. Sebab banyak nama sebenarnya Mekah dalam Al-Quran. Al-Balad, Bakkah, Mekah. Salah satu dia Ummul Al-Qura ni. Oh. InsyaAllah. Banyak Malaysian student dulu tapi sekarang dah tak ada. Malaysia student lepas Covid tak ada lagi masuk batch baru rasanya. Semua yang tinggal pun batch ambil PhD atau master. Kenal tu Lupi. Kenal lah semua. Luqman. Dr. Lufi. Ha? Dr. Lupi? Dr. Lufi lah. Kan? Bukan. Lufi Luqman. Dia Lufi dulu aja Luqman. sini. Dah habis kan Luqman? Ha. Dah habis dah. Dah bila dia banyak buat kamera dulu. Dengan apa tu? Wisma Putra tu. Universiti Ummul Qura. Nanti ada flyover kita belok kanan. Okey. Sebab kalau kita pergi straight, kita pergi Taif yang jalan bukan industri. Yang naik kabel car punya Al-Hada tu. Oh. Kalau kita straight lah daripada sini. So kanan ni. Kita belok kanan untuk pergi Arafah. Baik cakap luar pula cakap Terengganu. Cakap Terengganu. Cakap Terengganu. Saya lah saya cakap Terengganu. Boleh. Tak biasa cakap luar. Straight. Straight? Ni straight. Ni flyover. Bukan ni kanan ni masuk universiti. Saya pun jarang dalam vlog cakap Terengganu. Ini universiti ni memang asal. Ni fakulti baru. Fakulti baru Fakulti asal dekat lama on-way dekat di Jeddah Aziziyah. kan? Dekat Aziziyah. Oh, Dekat Aziziyah, dekat sebelah Mina. Iki. Kiri nak pergi Arafah. Boleh cakap Terengganu. Rare sikit video ni. Boleh. So, apa Terengganu punya? Gitu. Kiri ni. So slow, dia tak deadline. Tu dah salah tu. Tu. Kita ke sana? Kita sana. Subhanallah. Ni lah. Sebab tak biasa. Tak apa. Dia Jeng biasa keren. kali. Dia bila jalan kosong tu jeng tu. Sikit lagi kita nak masuk Arafah. Straight ujung belok kiri. Okey. Simpang 3 tu. Simpang 3 tu belok kiri. Biasa mari naik bas je jadi Tak apa. tak tahu lah kita nak pergi Kalau mana. pakai GPS payah sebab banyak jalan tutup. Oh. Sorry. Kiri ni so slow.